Nah, kita orang sekarang ke belakang yang kita takut kat apa? Orang duk datang masuk atas masuk. Risau. Ada patuk ke apa je. Yelah. Okey, sekarang Saya bang, jangan begitu bang. Saya jangan bang. Jangan bang. tak apa, saya nak tanya soalannya. Kita orang tak tahu. Tak apa, tanya. Apa yang abang tahu tu abang cakap je lah. Kita tak tahu. Tak apa, saya tanya. Okey. Saya sekarang berada di ni UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim. Jadi ada satu rumah dalam YouTube ni yang memang popular lah. Yang terletak berhampiran dengan padang tu, UPSI. Dan saya diberitahu oleh ada kedai di sebelah ni bahawa tempat tu memang penuh dengan ular. Jadi saya memang takut ular lah. Ular jenis apa tu bang? Tahu. Tak tahu eh? Dah lama ke rumah ni kosong? Lama dah. Lama eh? Siapa dulu duduk kat sini? Tahu. Tak tahu. Masa abang datang sini dah rumah tu dah ada lah. Baik macam tu. Oh. Tapi ular tu tak pernah datang ke sini eh? Dia duduk kat situ je? Di dalam tu. Dia macam ada penjaga lah kan? Tak tahu. Tak tahu. Kau tak tahu. Tapi saya tengok dia macam ada 2 tingkat. Lepas tu besar juga rumah dia. Macam berapa bilik ada kat situ? Banyak. Tahu bang. Tahu tak berapa tu? Yeah. Banyak dah roboh dah. Jadi minta rumah tu. Diorang tak ada rancangan untuk nak buat balik ke? Tak tahu. Orang ni bukan tak tahu siapa. Tak tahu siapa? Oh. Sebab kalau tengok kawasan ni memang macam bandar. Tapi tiba-tiba ada rumah macam tu kan? Tu yang saya pelik tu. Sebab tempat ni memang banyak kedai-kedai, rumah-rumah. Jadi hanya di situ saja yang terbiar, rumah terbiar di tengah bandar. Saya tak tahu kenapa tidak dimajukan. Jadi saya diberitahu berhati-hati sebab ada ular. Jadi saya akan cuba tengok di tepi-tepi sajalah. Boleh kan? Ular apa? Okey. Sebab saya memang takut ular lah. Kalau ular ni bahaya kalau apa-apa, kalau patung apa kan. Jadi saya akan cuba ambil yang ke tepi aja. Okey, jom. Lepas tu pergi semalam hutan. Dah depan balok pendek sampai. Okey. Sebuah kedai di hadapan itu memang beritahu saya tempat ni memang ada ular Jadi saya memang pantang ulang lah. Tapi kalau tengokkan rumah ini memang semak samun dan saya tidak akan masuk di situ kerana sudah diberi amaran bahawa ini adalah tempat ular. Kalau saya tengok pun semak samun dia memang tebal, memang tempat sarang dia ni. Okey. Rumahnya besar juga. Ada 2 tingkat di situ. Nampak seperti rumah Cina. Boleh. Dan kawasan depannya sudah dipenuhi dengan semak samun Saya tak pasti kenapa kawasan depan ini sudah dipotong, sudah dibersihkan. Tapi banyak pokok ubi kat situ. Okay, di tingkat atas tu kalau boleh saya zoom. Tak boleh zoom. Besar juga kawasan dia. Bilik. Saya cuba akan ke tepi sana. Ada seperti 3 bilik kat situ. Di sebelah ni ada macam kuil. Jadi saya mungkin anggap bahawa dia ada kena-mengena di sini lah. Okey, di tepi sebelah jalan ni ada jalan. Okey, saya harap tidak ada benda-benda yang keluar. Tapi dari tepi memang bangunan ni memang besar Ada jalan kat sini. Jalan masuk. Tapi saya diberi amaran jangan masuk sebab ada ular. Jadi saya tak akan masuk. Jadi kita tengok dari tepi je lah bangunan tu. Itu nampak pintu depan dia. Pintu depan kira besar juga. Bangunan
tempat masuk dia begitu besar. Itu ada ayam binatang. Saya pun pelik. Kalau ada ular, tentulah sudah diingapkan oleh ular-ular ini. Tengok. Ada jalan di situ. Dan saya amat teruja untuk masuk. Tapi telah diberi amaran ada ular, jadi saya tidak akan masuk. Saya tengok dari luar saja. Okey, ni ada musut. Busut memang satu perkara yang perlu kita hati-hati kalau busut. Busut ni kalau kita tendang ke ataupun kita ganggu, akan berlaku sesuatu yang buruk pada kita lah. Okey, bangunan tu, saya rasa bangunan dia memang cantik lah, besar, cantik. Di belakang tu ada orang, ada rumah orang. Tu saya pelik kenapa dia tidak benarkan saya masuk. Okey, itu bangunan dia telah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, di belakang sudah tidak ada lagi. Okey, semua telah ditutupi. Beranikah saya masuk? Beranikah saya masuk? Saya beranikah? Saya tidak berani. Okey. Mungkin di depan ni okey. Kadang-kadang dia akan turun daripada pokok. Saya pun tak beranilah. Okey. Mungkin okey, di dalam tu saya boleh nampak sikit bilik-bilik dan lain-lain. Sayang, 1000 kali sayang. Kalau saya ramai orang, saya akan masuk. Sebab jika berlaku apa-apa kecemasan, saya tidak akan ada orang. Walaupun orang depan tu ada, tapi saya tidak maulah menyusahkan dia. Tapi bangunan ni memang cantik. Di situ ada balkoni dia, ada bilik-biliknya, dan belakang itu sudah ditutupi oleh ramang. Dan saya rasa ini sudah menjadi sarang binatang lah. Sudah menjadi sarang binatang. Okay. Kalau ramai saya boleh masuk, tak ada masalah. Tempat masuk aja daripada tepi tadi. Dan saya dimaklumkan bahawa memang ramai orang akan datang sini. Memang popular, YouTubers akan datang untuk mengambil video di sini. Saya boleh nampak di situ. Tapi tak apa, saya akan. Di depan itu ialah opsi je. Jadi mungkin kemudian saya akan datang mungkin dengan ramai orang untuk kita datang untuk menerjah.